Dia masuk, dia diam. Bila dia tak jawab first tanya tu, kawan saya ni dia tanya lagi, puan ada appointment ke? Lepas tu dia tenung tajam dekat kawan saya. Dia tenung, dia tunduk tapi dia tenung macam ni, mata dia tajam. Tapi dia tak jawab apa-apa lagi. So kawan saya ni pun dia rasa macam pelik lah customer ni. Yelah, betul. And then dia pun tak apalah puan jemput duduk dulu ya. So customer tu dia duduk. And then dia pun pergi belakang. Yang lain pun tanyalah, tu customer siapa yang datang apa semua kan. And then time tu tak ada apa lagi. Tapi kawan-kawan yang lain pun ada jugalah customer yang dah datang apa semua. And then bila slot pukul 8 sepatutnya customer tu masuk, kawan saya ni pun dia pergi depan balik. Dia tanya customer tu, dia tanya balik lah, boleh saya tahu nama puan ada appointment kan? Dia just nak confirm kan. Dan lepas tu bila dia tanya time tu baru customer tu jawab. Tapi customer tu dia diam, dia duduk, dia tunduk macam ni. Bila tanya, dia macam muka dia sedih and suara dia sayu. Ada, nama saya Ayu. Macam ya Allah, takutnya. Dia sedih sayu je. Kalau saya ni pun dia dah sama sejuk dah pelik lah kat semua ni. Tapi memang betul lah. Tapi memang betul lah, nama tu memang ada lah dalam appointment. So dia pun tak apalah, dia bawa masuk. Lepas tu kawan saya ni dia ajak customer Itu seram Itu seram. Dia masuk dalam. Okay. Bila masuk dalam pintu kan, lepas tu ada katil. Customer tu bilik yang pertama macam tu lah. Bukan bilik, dia bilik tengah-tengah. Masa tu 3 orang kerja. Dia bilik nombor 2. So bila masuk, customer tu dia menghadap katil tapi dia berdiri kaku macam tu je. Tapi dia mengandung. Dia kaku macam tu je. Lepas tu kawan saya explain lah, nak salin baju apa semua, dia bagi kain batik apa semua kan. Tapi customer tu dia tak jawab apa, dia diam je. And then kawan saya pun terus keluar lah. Dia mengharapkan customer tu tukar lah baju apa Yelah, semua. betul lah. Lepas tu dalam 10 minit macam tu, dia tanya dari luar, puan dah siap ke? Tapi tak ada jawab. Dia pun selak lah langsung. Dia tengok customer tu memang dah siap pakai kain batik, dah mengiring. Okay, so dia pun masuk. Okay, bila dia masuk, before nak start treatment ni kan kita orang baca Al-Fatihah kan. Betul. So dia pun ajak lah customer tu untuk baca doa. Tapi customer tu dia diam je, dia tak baca langsung. Kawan saya ni dia baca doa, customer tu diam and dia tenung kawan saya baca. Dia tenung je, dia memang tak ada bunyi langsung.